Ada benda kita dalam kebaikan ni berlomba buat baik. Ya. Berlomba nak buat baik. Kita nampak orang tu baik, kita tambah lagi. Nampak, tambah lagi. Bila Abu Bakar Siddiq, dia melihat Sayyidina Umar bagi separuh harta dalam perang Tabuk. Ya, bagi separuh harta. Ya, Umar kata, aku bagi ya Rasulullah separuh harta yang ada pada aku ya Rasulullah. Dan nanti Sayyidina Umar ni tak ada siapa lah boleh atasi dia. Tiba-tiba dia kata, ya Rasulullah, aku bagi semua harta aku ya Rasulullah. Tak ada lawan lah. Semua harta. Satu hari lepas main subuh ni, Nabi pusing belakang. Ya, Nabi tanya sahabat, siapakah pagi ni telah pun bersedekah? Ya, siapa dah sedekah pagi ni? Ya, sila angkat tangan. Ya. Kata Sayyidina Umar Khattab, ya Rasulullah, baru bangun tidur ya Rasulullah, tak ada nak sedekah apa lagi. Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Nabi tanya pula, siapakah di kalangan kita yang pagi ni telah ziarah orang sakit? Ya. Subuh, lepas subuh Nabi tanya, siapa yang pagi dah ziarah orang sakit? Ya. Kata Umar Khattab, ya Rasulullah, baru bangun tidur ya Rasulullah. Ya, tak ada ziarah. Abu Bakar kata, saya Rasulullah. Saya Rasulullah. Nabi tanya, siapa yang pagi ni dah beri makan pada orang lapar? Ya, dia makan pada orang lapar siapa? Ya, masing-masing senyap kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Mana subuh tu Abu Bakar dah sedekah, dah ziarah orang sakit dan dah beri makan kepada orang yang memerlukan. Lalu kata Umar Khattab, bila Sayyidina Abu Bakar kata demikian, lalu kata Umar, patutlah Abu Bakar mendapat syurga lebih baik daripada orang lain. Amalan iman dia lebih baik pada orang lain, dan kelebihan dia jauh lebih baik pada orang lain. Ya, kerana waktu orang lain tak makan, dia dah sedekah dah. Ya, waktu orang lain tak pergi ziarah, dia dah ziarah dah. Ya, waktu orang lain tak tidak melakukan kebaikan yang orang lain, ziarah, beri makan orang makin, ya, beri makan pada orang lapar dan sebagainya, sedekah. Abu Bakar dah buat perkara tu. Mana hebat Sayyidina Abu Bakar, di luar daripada apa yang kita fikir. Jadi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada kita ni tak sama. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang ilmu, ada kurang. Ya, ketinggian pun tak sama, kepandaian tak sama, harta tak sama. Tak usah bimbang lah. Ya, kadang-kadang kita fikir untuk orang kaya masuk syurga dulu lah ya Rasulullah. Orang kaya dia boleh sedekah, boleh derma, boleh buat masjid, boleh pergi umrah. Ya, orang lain pergi umrah setahun sekali, dia sebulan sekali. Ya. Kalau pergi Mekah pula, satu rakaat semayang Mekah 100,000 rakaat tempat lain. Ya. Beruntung orang duduk Mekah tuan-tuan, satu rakaat dia 100,000 rakaat kita sini. Ya. 100,000 kita semayang, baru satu rakaat dia di Mekah. Di segi logik akal kata, oh ya, sah lah orang Mekah masuk syurga dulu. Pas kita yang duduk di Greek ni, ya, lagilah, ya. Tak usah bimbang, sebab ia akan jadi hakim tu bukan kita, Allah. Maka Allah Ta'ala yang mengatur sesuatu, dia maha adil. Ya. Orang ni walaupun duduk sini, dia boleh pahala sebagaimana pahala orang Mekah. Ya. Ada orang nak mati syahid dalam medan perang, dah ada orang mati syahid di rumah, atas katil rumah dia je. Ya. Ada orang dapat pahala sembahyang jemaah kerana pergi masjid, tapi ada orang duduk di rumah sembahyang seorang dapat pahala berjemaah. Siapa dia? Orang waktu sihat dia berjaga berjemaah, waktu sakit tu beri pahala free ke dia berjemaah. Ya, waktu dia sihat, waktu muda dia sembahyang jemaah tak tinggal. Ya, takdir Allah Ta'ala sakit dia, uzur terlantar atas katil, sembahyang seorang tapi dapat pahala berjemaah. Khalid Al-Walid berperang daripada muda pas tua, doa pada Allah Ta'ala mati syahid. Khalid Al-Walid mati sakit tua. Ya, mati atas katil rumah dia, tapi dapat pahala syahid. Ya, kenapa? Kerana niat qasad kita beramal ni, ya, kita buat, ya, dan Allah Ta'ala bagi.